Ada seorang puan ni dia request resepi, jadi tuan-tuan puan, hari ni kita nak buat teh tarik kau. Nak rasa pure yang kau punya, kurang-kurang kena guna 2 jenis teh. Ini memang lagi sedap daripada kedai. Caranya mudah sahaja. Kita nak didihkan 1 liter air dan masukkan serbuk teh. Selalunya dia guna teh buah yang rimau tu, tapi kali ni dia nak guna teh Cameron Valley yang pack kuning. Okey, letakkan dalam 5 sudu besar bersama teh cap istana. Ini untuk bagi warna pada teh kita. Letak dalam 2 sudu besar tu, didihkan dalam 5 hingga 10 minit macam tu. Lepas tu boleh padam api. Tapiskan teh guna penapis token ni. Next kita nak masukkan susu pekat. Kuantiti boleh ikut tahap kemanisan masing-masing. Dia guna cap teapot. Nak bagi rasa lemak teh tarik ni, kita nak masukkan juga setengah cawan susu sejat. Dia guna brand Marigold Chef ni. Okey, letakkan garam sikit nak bagi naik rasa lemak-lemak dia. Lepas tu boleh tarik. Tariklah ke kiri, lepas tu balas kanan sampai buih-buih tu naik. Cumanya nak pesan je lah, hati-hati jangan sampai tertumpah. Aku kata dah. Nak senang, korang tarik guna jug besar, lepas tu hidang. Tak adalah berkecah sangat. Dah elok menjadi buihnya, jemput minum. Sedap, Masya Allah, memang tak cari kedai dah. Simpan resepi ni, boleh buat untuk family, nak hidang untuk tetamu pun boleh. Senang je buat dia. Jangan lupa cuba tau. Bye-bye.